Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara mata mau terlelap, adalah terlebih baik kita mengambil masa yang sesingkat ini untuk menjawab pertanyaan ananda kita yang bertanya, bunyinya begini. Ingin bertanya, apakah doa yang kita baca setiap hari sebagai ibadah sahaja? Kerana segala yang berlaku sudah ditentukan Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon pencerahan. Baik, ananda yang dikasihi, berdoa tak salah. Allah kan kaya. Kita minta sebanyak mana pun takkan kurang kerajaan Allah. Takkan kurang harta Allah. Tidak berkurang. Malahan lagi banyak kita minta, lagi kaya Allah. Jadi kenapa kita tidak mau meminta? Rasulullah sendiri pun mengangkat tangan berdoa sehingga nampak bulu ketiak. Dan kalam Allah juga mengatakan barang siapa yang tidak berdoa selepas solat itu orang yang sombong. Jadi kenapa tak mau berdoa? Ananda yang dikasihi sekalian, perkara doa ini ada dua golongan, ada dua tingkatan, ada dua tangga, ada dua bahagian, ada dua martabat. Pertama, martabat budak sekolah TK, budak sekolah tadika. Budak sekolah ataupun bayi, apabila kita suruh makan nasi, tak mau dia. Menangis nak susu. Bagi nasi, tak mau, menangis nak susu. Itu bagi budak, kanak-kanak. Manakala orang dewasa, kita suruh makan susu, minum susu. Tak mau orang tua minum susu. Nak nasi. Minumlah susu. Tak mau minum susu, nak nasi. Jadi ada dua golongan sesama manusia. Tetapi satu manusia kecil, kanak-kanak. Yang kedua golongan manusia dah dewasa. Begitu juga dengan berdoa. Bagi kanak-kanak, dia nak susu. Dia nak berdoa, dia selesa dengan doa. Tapi apabila kita sudah dewasa, orang bagi susu, kita tak nak. Kita nak nasi. Jadi dalam doa ini bergantung kepada kita. Kita nak duduk tadika kah? Nak duduk sekolah universiti kah? Universitas kah? TK kah? Tanya diri kita. Aku berdoa ini nak mengatur Allah kah? Atau Allah yang atur aku? Tanya diri. Berdoa aku ni nak mengatur Allah. Aku nak kaya. Aku nak pangkat besar. Aku nak sihat. Aku nak panjang umur. Nak isteri cantik. Rumah cantik. Mobil cantik. Seolah-olah kita mengatur Allah. Ini peringkat kanak-kanak. Tapi apabila kita sudah dewasa, kita mengerti. Mana mungkin kita mengatur Allah nak itu, nak ini. Allah bukan hamba kita.
Allah bukan kuli kita. Sudah tentu datang perasaan malu sebagaimana Nabi Ayub. Masa kita kanak-kanak, hari Lebaran, kita pergi rumah ke rumah. Assalamualaikum, Pak Cik, kami datang nak berhari raya. Lalu mak kita panggil, naiklah nak, makan juadah banyak, sedap. Tak nak makcik, kami dah kenyang. Duduk di tangga. Nak apa? Apabila kita hulurkan sampul RM1, RM2, sekilat, sepantas kilat, toleh ke depan, toleh ke belakang, hilang semua, lari. Pergi lagi rumah ke rumah. Begitulah, Assalamualaikum pakcik, kami datang nak beraya. Masuklah nak, kuih banyak, ada macam-macam ketupat. Tak nak makcik, kami dah kenyang. Nak apa? Nak duit. Jadi kita kanak-kanak tak malu meminta-minta rumah ke rumah. Sebab kita kanak-kanak. Tapi apabila kita sudah dewasa, maukah kita pergi rumah ke rumah hari Lebaran? Minta duit. Malu kan? Inilah umpamanya kita tanya diri kita, aku ni masih tadika kah? Masih TK kah? Atau aku ni sudah universitas? Kalau sudah tua, malu nak meminta. Mengerti kita Allah itu bukan suruhan kita. Allah bukan kuli kita. Allah bukan hamba kita. Seolah-olah kita mengatur Allah. Aku nak itu, aku nak ini. Apabila kita sudah dewasa, ya Allah ya Tuhan, malu aku nak berdoa. Apa yang kau bagi? Alhamdulillah ya Allah. Kau bagi sakit? Alhamdulillah. Kau bagi rugi meniaga? Alhamdulillah. Laki cerai? Alhamdulillah ya Allah. Jatuh miskin? Alhamdulillah ya Allah. Ini sikap orang dewasa. Dan kita selalu mendengar Rasulullah berdoa sehingga nampak bulu ketiak. Sedangkan hadis juga mengatakan Rasulullah tidak berdoa semasa dikepung oleh tentera, berlindung dalam gua Sur bersama sahabat. Sahabat berkata, berdoalah ya Rasulullah, kerana doa kamu dimakbulkan Allah. Rasulullah tak berdoa pun. Tentera sudah di depan pintu gua ya Rasulullah. Rasulullah tak berdoa pun. Lalu turun ayat, la taqab wa la tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan gentar ya Muhammad. Sesungguhnya aku berserta engkau ya Muhammad. Rasulullah tak berdoa pun. Kenapa hadis Rasulullah berdoa saja yang digembar-gembur? Hadis yang Rasulullah tak berdoa, kenapa tak ada orang yang bercerita? Rasulullah dikejar, musuh jatuh dengan kudanya, tiba-tiba keris lembing di leher baginda. Sahabat suruh berdoa. Baginda tak berdoa pun. Sedangkan lembing keris sudah di leher. Kenapa tak ada cerita? Cuma cerita nampak bulu ketiak. Jadi dua hadis, dua perkhabaran ini ada dua golongan. Yang nampak bulu ketiak itu untuk orang TK, untuk orang tadika, untuk orang sekolah rendah. Yang Rasulullah tak berdoa itu untuk orang yang sudah arif, orang yang sudah tinggi mengaji, orang yang sudah dewasa. Jadi fikir-fikirlah. Benar berdoalah. Kalau tak malu. Kalau malu rasanya tak terangkat tangan. Tak terangkat tangan. Malu nak berdoa. Kalaupun kata Tok Kenali, doa. Kalaupun nak berdoa.
yang terkeluar daripada mulut Tok Kenali, yang kita dengar daripada guru-guru kita, apa Tok Kenali doa? Ya Allah, ya Tuhan, jangan kau lalaikan hatiku dari ingat kepadamu. Ini doa. Ya Allah, ya Tuhan, jangan kau lalaikan hatiku dari ingat kepadamu, ya Allah. Jangan kau lalaikan hatiku dari ingat kepadamu. Dia tak ada minta kaya, minta sihat, minta panjang umur, minta murah rezeki, bini cantik, rumah cantik, mobil cantik. Tak ada. Jadi berdoa ini bergantung kepada kita. Tidak salah berdoa. Saya mengajar, tidak larang berdoa. Berdoalah, tapi tanya hati kita. Aku ni sekolah tadika kah? Sekolah universiti? Aku ni nak suruh Allah aturkah? Ataupun aku yang nak mengatur Allah? Tanya diri. Apa mungkin kita makhluk yang hina, yang lemah, mengatur, yang berkuasa? Allah tak tahukah apa yang kita butuhkan, apa yang kita mahukan? Apa Allah tak tahu apa keinginan kita? Begitu juga Adam. Jibril tengok Adam termenung. Allah suruh Jibril tanya, ya Adam, apakah yang kau hendakkan? Apakah yang engkau kehendaki? Yang kau inginkan? Apakah hajat engkau? Kemahuan engkau, ya Adam? Allah suruh, aku tanya kepadamu, apa yang kau nak? Lalu Adam kata, wahai Jibril, masakah Tuhan engkau tak tahu apa yang aku nak? Ini Adam. Dia tak berdoa pun, dia tak minta pun. Apa dia jawab? Ya Jibril, masakan Allahmu, Tuhanmu tak tahu apa yang aku nak? Lalu Adam tertidur. Buka mata, ada Siti Hawa di sebelah Adam. Tak minta pun. Tak minta pun. Jadi tentang doa ni Nanda, terpulang kepada kita. Berdoa pun bagus. Berserah diri kepada Allah pun bagus. Serah kepada Allah. Terpulanglah engkau, ya Allah. Engkau yang buat aku dan apa-apa yang aku perbuat. Semuanya kau dah atur, ya Allah. Kun kata engkau. Dakwat tidak ada lagi yang basah. Tak ada lagi dakwat baru. Sekali kun, maka keringlah tinta. Keringlah dakwat. Tidak akan ada dakwat yang baru. Tak ada Allah kata kun, tak ada. Ya Allah, ya Tuhan, aku nak berbini baru ini hari. Jadi Allah pun, aku lupa ya. Kau nak bini baru. Tunggu sekejap. Allah pun ambil raba pada Lauhul Mahfuz. Catat, boleh berbini dah. Orang lain pula, ya Allah, ya Tuhan, aku nak mobil besar, kereta besar, rumah besar, pangkat besar. Allah kata, ya Allah, aku lupa yang kau nak ini. Aku ambil pensel, ambil raba, pemadam, padam, hapus, tulis. Jadi jikalau itulah semua orang dunia meminta, tak ada kerja lain lah Allah hari-hari. Tulis padam, tulis hapus, tulis padam, raba. Apakah begitu Allah? Lemahnya Allah. Jadi terpulanglah kepada tuan-tuan, nak duduk di tangga mana. Tak salah, doa-doa lah. Tak salah pun. Angkat tangan pun dia, doa pun dia, minta pun dia. Tapi tilik pada diri. Aku ni tanya diri. Masa aku nak berdoa ni, aku nak atur Allah kah? Atau Allah nak atur aku? Allah tak tahu ke apa yang aku nak? Allah tak dengar ke apa yang aku cita-citakan? Lemahnya Allah itu. Nak kena cerita, nak kena lapor, nak kena bagi tahu, nak kena merayu dulu. Sedangkan Allah tidak memandang akan rupa paras kita. Allah berdiri sendiri, qiyamuhu binafsih. Allah bertindak mengikut kemahuan dia, bukan mengikut permintaan kita. Qiyamuhu binafsih. Allah berdiri sendiri, tidak ikut kita. Allah tak ikut kemahuan kita. Allah tak ikut kehendak kita. Allah ikut diri dia sendiri.
Dia nak buat apa ikut dia lah, hak dia. Sebaliknya kita pula mengatur Allah nak itu, nak ini. Jadi itulah anda muslim-muslimat yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan kita mendapat barakah. Ya, jadi terpulanglah. Nak berdoa boleh. Kalau kita rasa tak malu. Tapi kalau rasa malu, terpulanglah. Hari Lebaran tahun ini, kita pakat-pakat pergi minta duit rumah ke rumah kalau tak malu. Terpulanglah kepada Tuhan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.